Hai. Ya, Cik Mazlan, ini saya Mala. Minggu lepas, bukan minggu lepas. Okey, hari Rabu tu sebelum cuti tu, saya ada call Cik Mazlan berkaitan dengan personal. Saya ada WhatsApp Cik Mazlan. Ingat saya lagi tak? oh ya, saya ingat. Cik Mazlan ingat saya lagi kan? Tak adalah. Saya call semula Cik Mazlan ni sebab kita nak tengok situ Cik Mazlan. Okey. Cik Mazlan okey ke? Cik Mazlan hari tu cakap kan nak set appointment. Oh, Sebelum okey. set appointment kita nak kena tengok Cik Mazlan punya rekod dulu. Okey, so itulah saya pun dalam keadaan tak pasti lagi. Okey, tak pasti kaya atau tidak ke macam mana Cik Mazlan? Okey. Okey, so untuk naik apply tu macam mana ya? Kena isi borang ya? Tak ada. Kita nak secrecy toast report Cik Mazlan dulu. Oh, macam mana saya perlu pas? Okey, Cik Mazlan secrecy report ni kalau Cik Mazlan nak beli sendiri melalui apps Sito atau Touch and Go, RM27.5 itu atas pada customer tu sendirilah. Kalau dia beli, dia boleh send pada saya dan kita akan buat semakkan atas nama Cik Mazlan. Ataupun Cik Mazlan kalau customer dia tak nak beli, tak apa. Kita boleh bantu print kan, percuma je, tak perlu bayar, just send IC depan belakang, pangkalkan kat IC tu untuk kegunaan situ saja Cik Mazlan. Itu kalau Cik Mazlan percayakan saya, kita akan bantu print. Once dah ada, kita akan bagi Cik Mazlan tengok. Okey. Itu antara dua lah. Cik Mazlan nak beli pun boleh. Kalau beli nak kena keluarkan duit kan. Ya. Tapi kalau Cik Mazlan nak kita bantu print kan, once dah ada, kita akan bagi Cik Mazlan tengok sekali rekod Cik Mazlan dulu. That's why saya kena tengok Cik Mazlan punya rekod dulu. Nanti kalau Cik Mazlan atas ni boleh, tak ada masalah. Nanti kalau kita tak tengok lagi Cik Mazlan punya rekod, nanti kan Cik Mazlan punya rekod. Saya tak kata Cik Mazlan rekodnya uh, itulah. Tapi kita kena tengok dulu. Okey. So ni okey, saya apa dari mana ya? Saya lupa ya. Itu yang puan kata. Malah, malah, malah. Nama Apa? saya Malah. Cik Mazlan dah Google ke kita punya name card tu? Saya punya name card. Belum lagi. Tak apa, Cik Mazlan nanti Google, Cik Mazlan boleh tengok lah. Ni just call nak tanya lah, Cik Mazlan nak kita bantu printkan ke macam mana? Boleh juga minta tolong print kan? Okey, tapi Cik Mazlan kena sini IC depan belakang. Pangkalkan guna pangkalkan untuk situ saja. Lepas tu nanti saya akan bagi Cik Mazlan tengok. Okey. Itulah. Cik Mazlan nak kita bantu print, once dah ada nanti saya akan bagi Cik Mazlan tengok sekali. Kita bagi full tau. Kita ada bagi yang screenshot je. Kalau ejen lain dia bagi yang screenshot bahagian komitmen je. Oh, okey. Mm-mm. Guna handphone snap gambar pun tak apa. Tak perlu print, tak perlu nak scan. Okey. Alright. So ni untuk bank mana ya? Tak ada. Kita tak submit bank lagi. Kita kena tengok rekod Cik Mazlan dulu. Lepas tu bila once kita punya office kata okey atau tidak, kita akan bagi tahu Cik Mazlan. Kita akan bagi tahu dulu sebelum kita nak submit, kita akan bagi tahu Cik Mazlan punya situasi lah. Okey. So okey, ni Okey. cuma saya nak faham prosesnya lah. Okey, Okey. boleh boleh. Okay, anda kata kalau saya ni pasal berkaitan dengan loan kan? Ya, direct bank. Okey, bank mana yang akan bagi loan tu? Belum lagi, kita tak checking. Kita punya officer. Ada officer tu apa namanya tu? Officer tu kita punya office lah. Kita punya consultant. Okey, konsultan tu dia di bawah nama persatuan mana? Organisasi mana? Sama juga kita punya company. Sama department. Oh ya? Ya, saya ni bahagian lain. Saya ni bahagian telemarketing. So kita punya department. Okey, contoh macam Cik Mazlan nak pergi direct bank lah kan. Contoh. Lepas tu Cik Mazlan nak apply. Lepas tu dia ada dia punya bahagian. Ini bahagian loan. Lepas tu orang atas jabatan akan checking dulu. Sebelum orang jabatan nak checking, orang atas pula baru nak approve. Itu contoh saya bagi. Okey, so ni sekarang macam saya cakap kan, sekarang nak double check. Okey, puan puan Mala dapat nombor saya dari mana? Kita call secara random. Kita bekerjasama dengan 15 bank. Kita ada banker-banker kita. Okey, so macam mana boleh kongsi-kongsi data peribadi orang? Kita tak kongsi, kita call secara random dan kita offer personal loan. Ibaratkan seperti orang nak offer insurans, banker-banker pun ada tahu nama saya juga. Okey, so itu
Itu macam data breach ya. Tak ada, bukan. Ini kita bekerjasama dengan kita punya banker. Jika customer yang orang kata ada masalah dari segi pembayaran ke, susah nak dapat loan ke, blacklist ke, kita yang akan try bantu untuk. Tapi kita tak kata 100% approve. Kita tak kata 100%, tapi kita try dapatkan loan daripada pihak bank. Apa yang kurang, kita akan bantu cukupkan. Jika dapat, itu rezeki customer tersebut lah. Okey, so tadi puan kata bank-bank tu kan dia ada beberapa bank ya. Macam Cik Mazlan kena tahulah dekat Malaysia ni kita ada berapa bank. Okey, so boleh saya tahu bank-bank tu apa nama bank-bank itu? Senarai nama bank. Cik Mazlan tahu kan dekat dalam Malaysia ni ada apa nama bank. Itulah bank dia. Okey, Citibank ke puan bank ke macam tu lah. puan tidak menjawab soalan saya. Boleh senaraikan nama bank itu? Bank yang senarai yang kongsi data saya tu. Cik Mazlan, dalam Malaysia ni ada 15 bank. Ibarat contoh macam CIMB Bank ke Maybank ke, itu. Itu contoh saya bagi. Takkan saya nak bagi 15 bank nama tersebut kepada Cik Alah, 15 tu Mazlan. pun. Cik Kalau satu Mazlan, nama satu saat, so 15 saat lah. Alah, kan? elak lah. Cik Mazlan, Cik Mazlan pun boleh google kan nama-nama bank tu kan Cik Mazlan. Saya punya customer saya melambat Cik Mazlan, dia pun tahu nama-nama bank tu Cik Mazlan. Takkan Cik Mazlan tak tahu. Itulah saya pun tak tahu. Saya bukan orang Malaysia. Kalau bukan orang Malaysia, kita tak boleh apply untuk orang bukan Malaysia. Ni untuk Okey. foreigner sahaja. Okey, so Cik Mazlan tahu kan ni untuk bank orang Malaysia saja. Kalau foreigner kita tak boleh bantu. Kalau dia walaupun dia orang Malaysia, dia bekerja di luar Malaysia, contohlah Arab, kita tak boleh buat sebab dia bekerja di sana. okey, Dia bekerja dalam Malaysia. jadi kalau saya ni ada IC biru. Boleh Kan? eh? Kalau biru tu orang Malaysia lah cik. Takkan Oh, merah ya ke? pula. Sorry lah, saya tak pandai pasal benda ni. Saya tak faham Cik Mazlan ni sebenarnya kenapa Cik Mazlan ni. Cik Mazlan nak cakap apa sebenarnya, apa yang Cik Mazlan nak sampaikan kat saya. Itulah, saya pun, yelah, saya Ataupun pun Cik tengah tak Mazlan pandai ni. Cik Mazlan takut ke macam saya bukan scam, kami bukan money lender, bukan community atau bukan credit company. Kita direct bank, biasanya kita ni consultant bank. Kita dapatkan loan daripada direct bank. Tapi kalau Cik Mazlan takut, kita tak boleh nak cakap apa-apa lah Cik Mazlan. Ni direct bank. Kita consultant bank. Kalau Cik Mazlan tanya pasal senaraikan nama bank, Cik Mazlan pun boleh google apa nama-nama bank yang ada kat dalam Malaysia ni. Saya pun tak tahu. Saya tak tahulah Cik Mazlan. Cik Mazlan kata Cik Mazlan IC biru. Saya pun IC biru. Saya bukan merah. Oh, ya ke? Ya, Cik Mazlan sebenarnya nak serkat jarang tu macam mana Cik Mazlan? Tak, saya pun tak tahu. Alah Cik Mazlan. Aduh Cik Mazlan. Dah tahun baru Cik Mazlan. 22 hari bulan ni. Ya ke? Macam mana Okey. Cik Mazlan? Okey, kalau Cik Mazlan kata bukan friend dia, macam mana Cik Mazlan boleh bekerja di Malaysia? Sebab saya memang rakyat Malaysia. Pandai jawab. Okey, so saya nak tanya. Ni sekadar double Oh, check lah. tak apalah. Cik Mazlan nak tanya tak apa sebab saya tak tipu orang. Okey. Ni jelah sebab kalau untuk orang kata to make it clear lah, orang kata dalam bahasa Inggeris kan. Okey. Okey. So apa nombor IC saya? Cik Mazlan, kalau Malaysia ni, saya punya IC ni 14. Kita ada nama dan nombor telefon saja. Yang lebih detail tu kita tak ada. Itu disebab kita call secara random. Saya tak tahu Cik Ren kerja apa, basic gaji berapa. Hari tu cakap 3K kan. Ya. Cik Mazlan tinggal kat mana, itu yang lebih detail tu kita tak ada. Kita tak ada lebih detail. Kalau nak lebih detail, kita akan tanya customer tu sendiri. Tapi atas pada customer sendirilah. Kalau dia nak buat loan melalui kami, kita consultant bank. Kita yang akan submit sendiri dekat bank tu sendiri. Sebab kita bantu pada customer yang ada masalah dari segi dia punya situasi rekod. Tapi kita tak kata 100% dia dapat daripada pihak bank. Kalau dapat rezeki tu rezekilah. Baru ejen cakap 100%. Tapi saya, kalau Cik Mazlan tak buat pada saya pun tak jadi masalah. Saya cuma remind kepada customer-customer saya dekat luar sana, hati-hati dengan scam. Saya tak nak diorang kena scam dengan pihak yang scam kat luar sana lah. Saya tak kisah Cik Mazlan tak buat melalui kami. Saya memang jenis suka akan cakap pada customer hati-hati dengan scam. Kalau boleh
kalau terdesak sekalipun dari segi keuangan, jangan pinjam money lender, jangan buat kat community company ataupun yang benda-benda yang terdesak lah. Sebab kita tak nak dia kena tipu dengan scam. Itu perangai saya. Saya akan cakap, sekurang-kurangnya saya bantu untuk diorang tak kena tipu dari segi dia punya duit. Alright. Cik Mazlan faham tak? Ya. Okay, so Ah, ni kenapa dia boleh bercakap pasal scam? Saya tak cakap apa scam. Saya tak cakap apa lawak Yelah, scam. Cik Mazlan cara Cik Mazlan penyampaian Cik Mazlan tu macam takut nak datang ke office, macam mana dapat nombor. Saya terus terang, saya tak kisah Cik Mazlan tak nak buat pada saya pun tak jadi masalah Cik Mazlan. Yelah, okay, macam Tapi ni. cara maksud saya ada IC, saya tak tahu saya foreigner ke apa. Pelik je. Saya boleh jawab balik. Kalau customer tu tanya, saya akan jawab balik. Saya tak kisah. Saya tak ada masalah pun. Okay, Ha. kenapa over explain? Kenapa banyak cakap? Tak ada lah. Kenapa Cik Mazlan jawab tanya pada saya, saya bukan IC ni, tapi IC biru. Saya macam pelik, kenapa ni customer ni okey tak okey kan? Saya tak kata macam tu. Cara Cik Mazlan bertanya pada saya, Cik Mazlan takut dengan saya. Saya ni bukan tipu duit Cik Mazlan. Saya cuma bagi tahu kalau Cik Mazlan nak datang boleh, tak ada masalah. Kita tak nak buang masa customer. Kesian kan? Ada customer daripada luar KL nak datang, okey boleh. Tengok rekod. Kita tak nak buang masa customer dan tak nak buang masa kita punya consultant. Consultant kita pun ramai customer. Tapi tu Kak Cik Mazlan kata macam mana dapat nama telefon. Kita ada banker-banker kita. Customer yang tak boleh buat, kita akan try bantu buat. Kita tak kata 100%. Tapi kita try dapatkan customer punya loan. Tapi kadang-kadang customer pun ada scam pada kami, Cik Mazlan. Ada, okay, kalau yang scam dia dari pihak kamu tu, ada bawa pergi ke pihak mahkamah ke? Yelah, sebab dah dikira mencuri. Bukan mencuri. Maksud saya, macam kita ada service charge jika approve, kita ada service charge. Ada customer yang tak bayar service charge kami. Kita pun worry juga yang customer-customer macam tu. Itu sebab kita ada perjanjian agreement yang antara company kami dengan pihak customer. That's why kita pun worry. Cik Mazlan ingat kita agent tak ada yang rasa risau ke customer yang boleh scam. Kita dah penat buat kerja tapi kena scam. Macam tu Cik Mazlan. Masing-masing ada ketakutan di situ. Tapi ini aturan Allah. Itu dia. Kalau dia nak tu atas diri dia sendiri. Okay, so macam ni, Puan pun masih lagi tak jawab soalan saya. Apa tu? Nombor telefon saya dapat dari mana? Kita call secara random, saya telemarketing ditugaskan call customer untuk offer personal loan. Cik, kalau Cik Mazlan nak tanya semua nombor telefon saya, orang telefon saya tak tanya. Cik dapat Puan, mana telefon saya? Saya tak tanya sebab kita punya nombor, kita ada online, kita ada orang kata ada pakai kad kredit ke personal loan ke apa. Saya bekerja dengan banker kami. Itu yang dapat saya boleh jawab. Tapi kalau Cik Mazlan nak tanya lebih detail tu, saya tak boleh jawab lah. Sebab kita ditugaskan call customer untuk offer personal loan. Tapi kalau Cik Mazlan tak berminat, tak apa. Kita tak ada masalah pun Cik Mazlan. okay, Puan, Ya. nombor telefon saya dapat dari pihak mana? Satu tu je. Tak, saya telemarketing Cik Mazlan. Kalau Cik Mazlan nak tanya lebih detail, Dari pihak mana? tak perlu tanya Cik Mazlan. Dari Saya tanya pihak Cik mana? Mazlan. Sekalian Cik Mazlan berminat ke tidak? Tak apa Cik Mazlan. Saya tak ada masalah. Saya tak nak buang masa saya untuk nak jawab soalan-soalan tu. Saya pun tak ada masa. Nah, kalau orang tanya telefon saya, guna nombor telefon saya untuk nak... Encik dapat mana nombor saya? Saya tak ada. Saya tahu itu kerja diorang. Okey. Itu kerja diorang untuk offer. Okey. Kalau Cik Mazlan, okey macam ni. Cik Mazlan, saya tanya. Puan, Tadi dulu. Cik siapa Mazlan dia berminat orang? tak? Tadi Puan kata dia orang. Siapakah dia orang itu? Siapa mereka? Orang tu yang offer Okey, personal insurance. siapa Okey, mereka? Siapa 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 mereka? Cik Mazlan ni mental ke apa? Terima kasih. Siapa mereka? Siapa mereka?